Assalamualaikum geng. Hari ni saya nak review barang baru daripada Umar Racing, Radiator V2. Kat tangan saya ni adalah untuk Y15. Kita ada juga yang LC punya, tapi kat kita dah habis stok. Okay, apa beza dengan V1 punya? V1 punya bila korang tengok ni dia raw color je. Yang kedua, version tu kita pakai color purple dengan hitam. Jadi color dia lebih kepada color Umar lah. Okay, perbezaan yang kedua, ketara dia adalah jaring ni. Bila korang tengok, kita tambah jaring sini dan kita kabel tight saja. Jadi tak apa-apa nak kemas lah. Untuk yang version 2 pula, kita dah tambah baikkan dia. Kita tambah satu lagi layer dan kita letak skru atas bawah. Jadi dia lebih kemas dan lebih cantik kat sini. Okay, compare dengan yang standard, dynamic cooling dia 40% daripada yang standard punya. Material dia kita gunakan high grade aluminium. Jadi korang punya radiator ni tak mudah bocor. Water capacity dia adalah 350 ml. Lebih 100 ml daripada yang standard. So kita tambah 100 ml daripada yang standard. Okay, korang jangan risau, kita punya radiator ni PMP saja sebab kita dah ukur siap-siap. Okay, macam biasa geng, kalau korang nak cari, korang boleh cari dekat platform online kami ataupun dealer-dealer kami yang sah, dan make sure korang cari ada stiker hologram ni. So pasti ada ni confirm ori punya. Right geng, macam biasa nak cari barang performance mestilah Umar.